MPU 3412. Community Service. Perbincangan Pengenalan Idea, Pembentangan Pelan Project dan Pembahagian Tugas. Ahli kumpulan saya adalah saya Muhammad Ashraf bin Syafini, Ketua Projek. Yang kedua di Zulusni bin Ismail, AJK 1. Yang ketiga adalah Nurzatul Ain Rosman, AJK 2. Dan last sekali adalah Puteri Nur Hashimah binti Syamsuddin, AJK 3. Pembelian Barang Keperluan Project. Aktiviti ini dijalankan pada 12 November 2025 jam 1 petang hingga 4 petang di arah 9 Menara Permata Sapura, KLCC. Pelaksanaan perjalanan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tumubul 1. Assalamualaikum, saya Ashraf. Hari ini saya nak interview Ain sikit pasal aktiviti yang kita buat. So, Ain kenalkan diri. Lepas tu saya tanya soalan pertama. Soalan pertama adalah kenapa kumpulan anda ni pilih aktiviti pengagihan snacking pack? Okay, hai, saya Ain. Okay. Kami nampak ramai rakan sekerja sikit makan sebab mungkin sibuk. Jadi kami nak ingatkan mereka lah untuk jaga kesihatan melalui pemberian snacking pack. Okey, soalan kedua, apa objektif utama projek ini? Untuk memberi kesedaran bahawa kesihatan diri lebih penting daripada kerja dan sebagai tanda penghargaan kepada rakan sekerja. Okey, soalan ketiga, apa peranan anda dalam projek ini? Saya sebagai ketua projek. Saya uruskan perancangan, bajet, pembahagian tugas dan pastikan semua berjalan ikut masa. Okey, soalan nombor 4. Cabaran utama yang anda hadapi? Cabaran utama ialah kekangan masa sebab semua bekerja. Selain itu, risau kalau kawan sekerja tidak terima dengan baik. Okey, last soalan. Apa harapan anda selepas projek ini? Saya harap aktiviti ini boleh diteruskan. Semungkin dijadikan program bulanan untuk ingatkan staf supaya jaga diri dan makan tepat waktu. Terima kasih Ain. Sama-sama. Assalamualaikum, saya Ashraf. So saya nak Tumubul interview 2. sikit. So start kenalkan diri. Lepas tu saya akan masukkan soalan lah. So saya macam lebih kurang 6-5 soalan lah. Soalan pertama kita adalah kenapa pilih aktiviti dalam pejabat saya saja? Okey, nama saya Puteri Nur Hashimah. Okey, itu je. Soalan satu. Semula. Soalan satu tadi, tak apa. Kenapa pilih buat aktiviti dalam pejabat saya? Kami percaya khidmat masyarakat boleh bermula dari tempat paling dekat, bukan semestinya luar atau dengan orang ramai. Okey, soalan kedua. Apa mesej utama yang ingin disampaikan melalui snacking pack? Kerja tu penting, tapi jangan abaikan diri sendiri. Kami nak orang rasa dihargai dan diingati. I see, bagus. Okey, soalan ketiga. Apa sumbangan anda secara peribadi dalam projek ini? Saya urus koordinasi kumpulan, buat bajet, beli barang dan pastikan semua ahli buat tugas masing-masing. I see. Okey, soalan keempat. Apa cabaran yang paling susah setakat ini? Nak sesuaikan masa semua ahli untuk bincang dan siapkan projek. Tambah pula bajet kami terhad. Okey, last soalan. Kalau diberi peluang tambah projek ini, apa yang anda akan buat? Saya akan buat borang feedback online atau QR code untuk kumpul maklum balas dan nilai impak dengan lebih tepat. Terima kasih.